Jadi, berapa sebenarnya umur minimum kahwin dalam Al-Quran? Ada satu artikel ni, tafsirannya cukup menarik. Okey, jom kita tengok persoalan utamanya, 3 syarat penting dan kita sentuh juga ayat-ayat yang nampak macam bercanggah. Soalan besarnya, apa sebenarnya kata Al-Quran pasal umur minimum ni? Menurut sumber ni, jawapannya memang ada dalam teks tu sendiri. Hujah dia macam ni. Al-Quran sebenarnya dah letak syarat matang, jadi perkahwinan bawah umur tu secara tak langsung dah terhapus. Hujah ni bersandarkan pada 3 syarat utama dalam Al-Quran. Jom kita bedah satu persatu. Syarat pertama, kena ada pertimbangan waras. Maksudnya, seseorang tu diuji dulu, terutamanya bab urus duit. Yang kedua, mesti ada persetujuan. Tak boleh ada paksaan langsung. Ayat ni jelaskan benda tu. Okey, sekarang bahagian yang paling best, cara sumber ni analisis kontrak perkahwinan tu sendiri. Dalam Al-Quran, kontrak nikah ni digambarkan dengan frasa yang sangat istimewa. Mithaqan ghaliza. Apa maksud dia? Ia bermaksud satu perjanjian yang sangat teguh, satu ikrar yang paling berat. Nak tahu betapa beratnya? Frasa yang sama betul-betul diguna untuk perjanjian antara Tuhan dengan para nabi. Jadi, poin dekat sini, hanya orang yang betul-betul matang je boleh masuk perjanjian seserius ni. Okey, tapi mesti ada yang tertanya-tanya kan? Macam mana pula dengan ayat lain yang selalu orang guna? Kita tengok ayat 654, ia sebut tentang tempoh iddah untuk wanita yang belum haid. Kat sinilah isunya. Pandangan biasa, tafsirkan ini sebagai kebenaran kahwin bawah umur. Tapi sumber ni kata, itu bercanggah. Sumber ni bagi pandangan lain. Mungkin ayat tu maksudkan wanita dewasa yang ada masalah kesihatan, bukannya budak-budak. Lepas tu, sumber ni sentuh pula pasal perkahwinan Nabi. Ini pun satu lagi isu penting. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi digambarkan sebagai punya perwatakan yang paling agung dan terpuji. Sebab tu, sumber ni kata, tak masuk akal Nabi sendiri langgar syarat kahwin dalam Al-Quran. Jadi dari sini, apa yang Al-Quran kata tu lebih utama dari catatan sejarah. Umur tu jadi tak relevan. So, apa rumusan dia? Kematangan bukannya nombor. Itulah standard sebenar menurut Al-Quran. Ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar. Macam mana kita nak tafsir teks lama untuk zaman sekarang?